Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pohon papaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga berduri. Izinkan saya perkenalkan diri, semoga semua menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Firas Amjad bin Muhammad Izan dan berusia 12 tahun. Saya seorang anak didik Sekolah Kebangsaan Padang Pak Ahmad yang terletak di Pasir Putih, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBA 4272. Pada masa lapang, saya gemar baca buku cerita. Dan salah satu buku yang saya baca, terdapat satu buku yang menarik minat saya untuk membaca dan memahami ceritanya. Kerana ia menceritakan tentang kehidupan realiti seseorang. Tajuk buku cerita tersebut ialah Kebenaran untuk Opah. Ups. Buku cerita ni selalu serunding kepada budak perempuan kan? Tapi apa salahnya kalau budak lelaki seperti saya ni membaca buku cerita ni kan? Okeylah. Berbalik kepada buku cerita tersebut. Kebenaran untuk Opah. Karya daripada Aidil Fitri mengandungi 128 muka surat yang diterbitkan oleh syarikat Ana Muslim SDN BHD pada tahun 2017. Buku cerita ini mengisahkan tentang watak utama yang bernama Hanis Alia binti Faris Iskandar. Hanis Alia baru sahaja kehilangan bapa dan mamanya akibat kemalangan di jalan raya. Oleh itu, Hanis Alia terpaksa berpindah ke kampung dan tinggal bersama atuk dan opahnya. Gelagat Hanis Alia yang selalu suka makan makanan barat dan opahnya pening kepala. Memang sukar untuk dia untuk menelan makanan kampung Melayu seperti nasi lemak, nasi kerabu dan nasi ulam kampung. Itulah masalahnya. No western food in kampung. Tanpa berfikir panjang, Hanis Alia telah menciptakan satu resepi gabungan makanan barat dan ala kampung. Nama resepi terbarunya ialah spaghetti goreng bilis lemak. Hanis Alia gembira kerana resepinya menjadi. Tambahan pula air tangannya turut menambah selera opahnya. Sementara itu, terdapat satu hebahan di sekolahnya berkaitan dengan pertandingan memasak masakan kampung. Hanis Alia berhasrat untuk menyertai pertandingan itu. Pada hari pertandingan itu, berbekalkan ciptaan makanannya, Hanis Alia mencuba nasi memasaknya. Akibat itu, setelah berusaha, akhirnya membuahkan kejayaan. Resepinya telah menang dan menambat hati semua juri. Hanis Alia dinobatkan sebagai juara memasak di peringkat sekolahnya. Bak berkata, usaha tangga kejayaan. Oleh itu, pengajaran daripada cerita ini ialah kita hendaklah hidup bersederhana dan syukur akan semua yang kita ada serta sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Terima kasih.